Maaf, saya nak bertanya, adakah solat sunat sebelum subuh itu perlu dilakukan sebelum azan subuh atau selepas azan subuh? Baik, soalan yang bagus. Ramai yang tanya dan ramai yang keliru berkaitan dengan solat sunat sebelum subuh ini. Ramai yang menganggap bahawasanya solat sunat ini dilakukan sebelum azan subuh, sebelum waktu subuh masuk. Pertama, sunnah Nabi SAW melakukan 2 rakaat sebelum solat subuh. Dipanggil sebagai solat sunat fajar ataupun dipanggil sebagai solat sebelum subuh ini kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat 2 rakaat ini. Bahkan ketika Nabi melakukan musafir, Nabi juga melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum mendirikan solat subuh. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menceritakan berkaitan dengan kelebihan. Nabi SAW menyatakan 2 rakaat solat sebelum subuh ataupun 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maka hendaklah kita ketahui bahawasanya kelebihan yang ada pada 2 rakaat sunat fajar ataupun dikenali sebagai 2 rakaat sebelum subuh ini, pahalanya cukup besar yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Menjawab pertanyaan, solat sunat subuh ini dilakukan sebelum waktu subuh ataupun selepas azan subuh, maka jawapannya solat sunat ini dilakukan selepas masuknya waktu subuh, iaitu sebelum kita mendirikan solat fardu subuh. Maka kita boleh niat sahaja aku solat sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, ataupun boleh juga kita niat sahaja aku solat sunat fajar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Moga-moga memberi manfaat dan kefahaman.